Projek Perumahan Rakyat PPR Kampung Muhibah dan PPR Desa Rejang antara mencatatkan jumlah tunggakan tertinggi bagi bayaran sewa iaitu sebanyak 1.9 juta ringgit dan 1.28 juta ringgit. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL mendedahkan angka tersebut selepas tunggakan sewa bagi perumahan awam dan projek perumahan rakyat kini berjumlah 70 juta ringgit keseluruhannya. Malah ada penyewa individu yang gagal membayar sewa sehingga 26 tahun dengan tunggakan tertinggi mencecah RM39,140. Datuk Bandar Kuala Lumpur, Maimunah Muhammad Sharif memaklumkan kadar sewa ditetapkan adalah RM124 sebulan, tidak termasuk caj penyelenggaraan. Antara tindakan susulan yang dipertimbangkan termasuk menyekat bekalan air, namun tindakan pengusiran agak sukar kerana kebanyakan penyewa tergolong dalam golongan B40. DBKL juga akan memaklumkan lebih awal sebarang tindakan kepada penghuni terlibat bagi mengelak kejutan.